Hi guys, welcome to Bill Minton unboxing blind box. Pop Mart man. Okay, so sekarang semua tengah hype gila-gilanya Akatsuki Naruto ni. So hari ni dia first restock lah. Okay, so angkat dua, satu ringan, satu berat. So nak buka mana? Ringan ke berat dengan dia? Ringan lah. Ringan Berat tu mungkin special. Ringan. Tunjuk dulu apa yang ada. Okay. Seperti biasa lah, yang nak tu memang tak boleh beritahu lah sebab aku tak dapat. So bagi tahu lah kau nak apa. boleh ke? Nanti tak dapat weh. Apa kau pun nak Itachi. Aduh, cakap lah aku pun tak dapat Itachi lah. Yang abang tak nak tolonglah. Yang abang tak nak Itachi design Deidara, tolong lah yang dapat Deidara. Busuk dia dapat Deidara. Jangan buka Okay. ASMR. Apa ke? Dia ni dekat lah. Okay, tunjuk kad dulu. Kau jangan tengok. Macam mana betul ke ni? Tak nampak kan? Okay. Lelaki perempuan? Lelaki ke perempuan ni? Perempuan. Buat hantu je dah. Hantu je dah perempuan. Saya tak tahu. Aduh, Conan. Apa? Conan Betul. Abang tak buka lagi. Buka dulu tu. Kau dah suruh teka? Rasa Conan ni. Wih, lawa tu. Lawa. Sekejap. Next one. Okay, next battle. Okay, ni yang next punya ni longkai berat punya. So yang berat ni mostly dia jadi misteri lah, mesti paling berat tapi takkan dapat misteri. Secret. Secret. Secret dia apa? Secret dia Nagato dengan Naruto. Harap Okay. tak dapat Kakuzu lah kalau boleh. Abang kalau dapat Sasori dah okey. Kakuzu yang kita ambil macam barai. Okay, kita buka dulu. Unbox. Tapi kalau berat ni susah dapat ni lah sebab kakak Itachi macam ringan. So abang harap dapat Sasori kot. Mungkin. Ataupun mungkin yang kau tak suka tu. Okay. Kad dia terbalik. Lemak. Kat macam mana? Betul lah. Okay dah. Kakak dah. Dah. Yang betul lagi. Okay. Apa ni? Dia ada. Ni apa? Itu benda lain tu. Ini. Bukan, dia tak ada kena mengena. Wih, dia apa nak dia apa? Okay, tu benda dia. Tu benda dia. Ada dua. Asal ada dua? Misteri ke? Boleh. Kenapa ada dua weh? Kenapa dia ada dua? Misteri ke? Buka ada lah. Bukan misteri. Kau besar tu Okay, that's one. Sasori. Wih, semat wih. Nah. Ada dua besar figure dia. Patut dia berat. Dekat kan? Oh.
Smart lah. Sekarang risau kalau esok Alung beli lagi, aku dapat yang sama. Patutnya kau beli satu box terus. Weh. Satu box tu ada 6. Tapi dia ya ke? kata kan hari ni okay lah, Sofa nak review lah. Sofa puas hati lah, puas hati. Tak dapat dia darah. Wih, nice wih. Tapi dia main tipu tu ni sebab benda ni mengacau berat macam. Yang ni tak ada ke? Yang tu tak ada kan ni? Ni tak ada. Ni tipu. Tadi ada Alung kan, tak tipu lah. Dia angkat 5 kotak besar tu. Ni yang sama tak? Bukan ni, brand ni 5 carton dia angkat. Banyak gila. Saja lanjutkan video esok pula kan. Kita akan buka lagi. Bye guys.